Halo, selamat pagi. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Semalam saya ada buat satu video macam ni juga, tapi saya sebut nama Ganapati Rao lah. Sepatutnya saya cerita pasal Papa Raidu. Itu Ganapati dia punya abang lah. So, problem ini kuil ni semua wujud masa abang dia jadi esko. Sekarang dia lah. So, saya persoal ini Papa Naidu. Dia ada dalam dia punya sidang tu dia kata ada total ada tak tahu 800 lebih kuil, 433 berada di atas tanah kerajaan, 255 di atas tanah milik persendirian, ada 285 sah. So sepatutnya ini bangangnya esko yang mewakili kaum India perjelas yang berada di atas tanah kerajaan tu mesti dia ex Tanah Lombong tau. Tanah Lombong di mana dulu itu Toke Lombong dia benarkan itu kuil atau tokong atau apa-apa dibina di atas tanah masa dia orang tengah ada lesen Lombong lah. So dia patut jelaskan macam tu. Dan bila melibatkan tanah persendian tu, dia kuil atau shrine-shrine kecil atau tokong yang berada di atas di dalam estate tu, masa dimiliki oleh Toke estate tu, dia sah. Tapi bila estate tu dijual pada pemaju atau siapa-siapa, dia jadi tak sah. Ini perkara dia mesti mau jelaskan. 18 tahun sebelum dia ialah Xavier, abang dia Ganapati Rao, sebelum Ganapati Rao ialah Xavier. Ini tiga-tiga esko yang mewakili kaum Minang ni bodoh punya esko. Apa pun dia orang tak nak buat. Sekarang hampir 19 tahun, tiba-tiba dia bagi ini data. Ada banyak macam ni. And keluarkan kenyataan-kenyataan bodoh. Kenyataan bodoh sehingga dan also tindakan bodoh lah jawatan kuasa rumah ibadat Islam, bukan Islam, dipengerusikan bersama dia dengan YB Eng Sihan, Adun Kinara. Ini dua-dua bodoh punya orang pergi setuju untuk robohkan itu satu gurdara dengan dua kuil dekat Taman Medan. Dia orang tak tahu yang itu kuil dengan gurdara tu wujud di atas dulu tu unit Talintin, Lombong, masa perlombongan bian time itu gurdara dengan kuil wujud dekat sana. So sekarang sudah jadi haram lah. And tapak di mana kuil itu berada dengan gurdara tu berada di Taman Medan tu telah diluluskan untuk sebagai tanah perkuburan Islam somewhere 2012 ke 13 masa tu Xavier ialah esko. So ini kerajaan negeri sudah silap. Dia patut ada laporan tapak, dia pergi cek sana ada apa dekat sana. So sekarang tanah perkuburan Islam yang ceroboh itu tapak gurdara dengan kuil. Ini semua dia tak mau cerita. Dia orang tahu dia orang sudah silap. Sekarang kasih ganti rugi 50,000, sudah kasih roboh itu kuil dengan itu gurdara. Tanah sudah bagi. Sekarang itu 50,000 mana cukup, 2-3 juta diperlukan untuk bina itu kuil dan juga itu gurdara. So anyway, ini ialah kebodohan ini pakatannya tiga esko lah. Ini abang dia Ganapati Rao dan Xavier dulu. Tiga-tiga ni bodoh, tak nak buat kerja. Sekarang tiba-tiba sekarang baru buat jawatan kuasa. Macam mana mau selesai ini kuil sehingga dirubuhkan. Sama juga yang itu Dengkil Biang. Dengkil Biang pun tanah tu sudah diberi oleh Selangor Dredging. Tapi tanah tu telah diambil untuk buat kedai. Dan tak tahulah itu Adun dengan itu DO dulu janji dia pindah sementara. Tempat sementara itu pula telah diberi kepada satu orang Melayu lah. Masa tu diorang dah bagi lot-lot untuk pertanian. And itu sudah jadi satu isu. Sekarang itu orang Melayu cakap dia ceroboh saya punya tanah. And tanah yang sepatutnya dibina itu kuil sudah dibuat kedai. Same goes dengan Rawang. Rawang pun macam tu. Rawang itu ialah shrine. Masa estate, bila estate tu dijual kepada pemaju, Rawang Perdana 2 or something like that, and dia sudah jadi haram. And bila diorang masuk KM, tiba-tiba tapak itu kuil tu diberi kepada satu orang Melayu atas nama satu Melayu. Lepas tu Melayu tu pula jual pada Yayasan Kobra. Very very funny, you know, all. Semua ada dia punya cerita. Anyway, saya mau nasihat sama you lah, Papa Raidu. Bila you pergi Vesaki punya open house, you tak cakap wanakam lah. You patut cakap sastrikal. Itu pun you tak tahu. Itu majlis Vesaki Open House, you punya pejabat keluar surat cakap apa tahu, Sahid. Sahid orang yang sudah mati tahu, mati Sahid.
Patut sahib, S-A-H-I-B. Itu pun lu tak tahu. Bodoh punya esko. Lepas tu bila dalam ini ucapan ini, you cakap kas. Bukan kas. Has. Itu pun you tak tahu cakap. And then ada dalam tu you cakap, ada seramai berapa banyak kuil. Bukan seramai, sebanyak. Okay? Then dalam you punya ucapan you cakap agama Sing. Bukan agama Sing, agama Sikh. So kalau ini semua lu tak tahu, lebih baik lu letak jawatan. Sekian, terima kasih.